Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Selawat kata Nabi Allahumma Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ni saya ada sebuah Mavic Gentry. Mavic Gentry ni pada asalnya datang nak tanya kita harga minyak lubrek berapa kan. Harga minyak lubrek berapa, sebab sebelum ni dia servis dengan servis center. So dia bagi harga. Lepas tu dia tanyalah untuk buat full checking. Lepas tu dia tanya untuk minor service untuk kereta Mavic Gentry ni lah. So untuk kereta-kereta baru ni biasa tak banyak untuk kita buat. Jangan cakap minor service, check brake pad, belting, minyak hitam, minyak gearbox, auto filter. Tu je lah. So kita dah check, kita tengok dia punya bulan, minyak gearbox. Cakap dah sampai mileage lah. Kita cakap dengan owner, owner minta kita quotation. So kita dah bagi quotation, owner pun proceed. First, minyak hitam lah, minyak hitam lubrek. Kita pakai yang ni lah. Untuk Mavic Gentry ni, kita baru, kita bagaikan fully synthetic 020. Pakai 4 liter 3 liter lebih lah kebiasaannya. Bila dah tukar minyak hitam, minyak gearbox pula. Minyak gearbox dengan auto filter. So, kita boleh tengok dia punya auto filter dia. Kat sini saya nak tunjuk auto filter dia. Okay, ni auto filter dia dah berhitam. Memang hitam. Tapi kita tengok minyak dia. Minyak ni hitam Sepatutnya minyak dia warna merah. Okey, kita lihat minyak, orang cakap minyak gearbox sepatutnya warna dia. Boleh lihat dekat sikit. Warna merah. Berbeza dengan warna hitam nampak? Kereta ni baru jalan mileage dalam 40,000 lebih. Baru 40,000 lebih. Kita boleh tengok mileage dalam dia. Okey, kita boleh lihat kita ni baru jalan 40,000 lebih. Bayangkan je lah, auto filter boleh lah 50,000 nanti lah baru tukar. Tapi minyak dah macam gitu. Sebab kita tahu kita baru, kita cakap auto filter 50,000 nanti 60,000 baru tukar auto filter. Tapi bila kita buka apa semua, tengok hitam. Dekat magnet dia penuh habuk besi. Maintenance tu perlu. Sebab kita nak tengok condition setiap minyak tu, setiap enjin okey tak okey, minyak dia hitam ke tak hitam. Bila kita dah tukar untuk filter, kita tengok dia punya auto cooler dia. Cakap pernah tukar ke tidak, dia cakap masih asal lagi. Owner memilih sendiri untuk tukar sebab dia sayang kita ni. Kita ni memang selalu jalan. So kita tukarkan lah auto cooler dia. Okey, kereta pun dah siap running. Alhamdulillah lah, settle. So ni lah, owner pun datang daripada Mina JB. So macam mana bang, okey tak kita punya servis? Okey lah, bagus, cermat. Jadi saya pun tak pernah datang kat sini, cuma tengok kat dalam TikTok dia tu. Jadi saya cuba lah, cari-cari, jumpa sekali jumpa okey lah. Alhamdulillah lah, dah tukar apa yang kita nak semua. Dia dah tukar lah dengan baik lah, selesa lah, okey lah. Lagi satu boleh tentang harga tu patutan lah, boleh diskaun lagi tu. Kalau siapa-siapa yang ingin nak repair, datanglah dekat sini. Okey lah. Okey, owner pun dah boleh gak balik. Kita pun dah buat double checking tadi. Alhamdulillah. Itu sajalah. Assalamualaikum. Bye bye.